Hai, Assalamualaikum, selamat pagi guys. Okay, hari ni kita akan review Mercedes-Benz G63 AMG Manufacture Program Plus. Okay, yang ni kira high spec untuk model G63. So you guys yang mana nak cari G63 boleh contact kita. Kita ada warna hitam used, kereta ni dah register tahun 2021, okey, tahun kilang dia tahun 2021 dan register dekat Malaysia ada tahun 2024. Sekarang tahun 2025. Owner pakai setahun saja dan dia nak jual lah. Okey, dia nak beli supercar. So yang mana kata berminat, AMG G63 V8 bi-turbo AMG pure punya. Okey, ada side step, ada double exhaust kiri dan kanan. Engine dia pakai V8. Ini dia punya tayar, empat tayar ini tayar baru. Okay, Michelin Pilot Sport for SUV dengan AMG caliper brake. Nampak dia punya rim warna hitam matte black, lawan dengan dia punya body type pun jenis matte black juga guys. Okay, yang ni premium color, color asal, color original dia. Nampak dia ada pearl dekat dia punya color guys. Okay, AMG G63 mileage lebih kurang dalam 31k, plus minus 31k. Okay, yang mana kata berminat boleh contact Din, boleh buat appointment datang ke showroom guys. Okay, belakang pun dia ada belakang dia ada tayar spare. Okay, ini dia punya logo. Belakang dia ada tayar spare full size lah, okay, sama dengan size yang asal dia. So yang mana nak cari G63 boleh je tekan link dekat description. Okay, ini dia punya lampu LED. Yang ni full spec yang ni full spec, fully loaded V8 bi-turbo. So kalau korang nak tengok video lebih detail, korang boleh scroll saya punya video. Ini bahagian belakang dia, full size punya. Okay, full size apa dia panggil, tayar housing dia memang full size. Ini bahagian dalam, tuan-tuan boleh tengok bermister sound.